Lepas ni, kita sambung lomba basikal lagi lah. Tadi tak habis. Jadi, tadi siapa yang menang? Aku mesti menang punya. Basikal aku canggih dan laju. Tengok. Tengok, hebat kan? Jack, kenapa kau? Dia nampak takut. Kenapa Sebenarnya, Ijat takut dengan basikal. Tapi kenapa? Inilah aku nak cerita. Kepala dia terhentak teruk. Dia masuk hospital. Lama jugalah. Kesian kat basikal tu. Tony. Kesian dekat Ijat lah. Bukan dekat basikal. Samalah tu. Kesian Kak Ijat sebab dah tak ada basikal. Mana sama? Sejak dari kejadian itu, Ijat tak nak naik basikal. Tengok basikal pun dia takut. Sebab tu aku tak nak naik basikal. Yelah, takut jatuh. Jadi macam Ijat. Eleh. Sebenarnya kau tak ada basikal pun nak naik. Kan? Betul. Lagi bom tu. Tengah laju lah ni. Tak beranilah Tahaya kalau faham macam tu. Lembik? Penatlah Kak. Marilah tolong. Tak nak. Akak mana reti buang basikal. Sini. Tengok macam mana orang buat. Wah, hebat lah Kak. Seronok dirimu. Ipin, aku dah tahu. Mana diorang ni? Kau ni. 2, 3 menari Zapin. Mana Upin dan Ipin? Marvelous! Hai. Penat. Lain kali naik basikal. Tak adalah penat. Tak nak lah. Takut. Tak ada takut. Jom kita naik basikal. Tak nak. Tak nak. Mana mau lari ya?